Assalamualaikum, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Hari ni Farah nak goreng tempe dengan tahu untuk makan dengan kuah petis Farah ni. Sebab suami Farah hari ni ada meet and greet dekat depan. Jom teman Farah masak. Farah harap cukuplah kuah ni untuk tetamu. Okay, lagi satu Farah nak bagi tahu korang. Farah pakai ni kamera handphone. Jadi Farah tak tahulah cukup ke tidak space ni ya. Kamera handphone hampir penuh dan kamera Farah tengah penuh. Sebab belum habis edit video-video yang lain. Nanti korang tunggu video Farah vlog Farah dekat Mr. DIY dengan mana? Mr. Dollar dengan haul. Macam lain disebut tu apa-apa yang barang Farah belilah. Jom teman Farah untuk potong apa ni, tempe. Sorry tau kalau andainya video Farah ini terpadam di sini sahaja ataupun tak habis. Okey. Kat depan rasa buat masa ni adik update dekat depan ada 17 orang. Mungkin tak tahulah akan bertambah lagi ataupun tidak. Korang nampak tak Farah pakai hand sock? Hand sock plastik ni, hand sock untuk kitchen, untuk kita basuh pinggan supaya tak nak basah kita punya baju, lengan baju kita. Korang boleh pakai ni. Kalau contohnya kalau korang content creator yang Islam kan, perempuan Islam, korang tak perlu risau dah. Korang pakai je lengan panjang. Lepas tu korang nak basuh pinggan ke apa ke, selalu kan kalau kita sendiri kita akan selak kan, kita tengok sendiri aurat kita tak apalah. Tapi kalau kita sebagai untuk buat video untuk tontonan umum, korang boleh pakai lengan panjang. Untuk korang vlog untuk video-video korang boleh pakai ni. Jadi tak basah dan masih menutup aurat korang. Okey? InsyaAllah. Okey. Kalau korang memang nak pakai, tak nak basah korang punya lengan, memang sesuai. Lepas tu dia dapat banyak tau. Lepas tu dia boleh pakai semula kalau selagi tak kotor. Korang boleh keringkan je, gantung je, nanti dia kering. Okey, itu saja perkongsian untuk hari ini. Allah, kalau ikutkan Farah dah lambat ni. Dah pukul berapa dah? Farah harap cukup lah ya untuk tetamu. Mudah-mudahan. Tu Farah tengah rebus telur ayam untuk suami Farah. Lepas tu Farah tengah panaskan minyak untuk goreng tempe ni, tahu ni. Belum lagi settle apa ni, toge kita kena celur untuk dalam makanan tahu goreng ni. Tahu goreng, tempe goreng kan. Yang ni satu Farah asing untuk suami Farah. Ya, suami Farah dia tak makan lagi. Dah lah dia tak makan nasi. Lepas tu dia makan lewat, kesian dia. Nampak ni berapa bungkus Farah kena goreng. Suami Farah punya mungkin Farah buat lah sebab dia suka panas-panas. Mana Farah nak letak?
Ya sayang. Ya sayang. Ya. Ya sayang, sayang, sayang. Sorry sayang, sorry. Kejap lagi ibu settle, ibu bagi perhatian kat adik pula. Siang baby ibu. Dia dah makan tapi dia lapar. Alhamdulillah lah. Dia makin semangat makan. Dia kuat makan tapi badan dia tak berapa naik. Ada yang kata dia kurus. Tapi Farah bagi makan. Cuma badan dia tak naik. Dia makan sangat semangat. Mungkin sebab tak tahulah badan dia tak naik, memang jenis macam tu ke, ataupun apa ni, dia aktif ke, dia melompat. Dia macam mak dia lah. Macam Farah dulu kecil-kecil, panjat pokok lah, pokok manggis tu sampai paling tinggi lah Farah panjat seorang-seorang je. Farah seorang-seorang pun okey, bukan dengan kawan-kawan tau, seorang-seorang. Lepas tu arwah moyang ni, arwah moyang Farah ni, walaupun umur dia dah berapa puluh lebih time tu, mata dia sangat terang ya. Kalau dia ada, masih ada lagi, umur dia dah 100 berapa dah. Allah, jangan jatuh. Allah. Mana pisau kita? Allah, si Farah ni. Lembut. Ni gebu lagi ni. Gedik-gedik lagi ni. Ni tahu baru. Dia tak masam. Cantik. Tak muat lah. Tak muat, kena pakai besin besar ni. Tak muat. Begitulah ceritanya. Badan anak Farah tak naik. Ada orang kata anak tak ikut dia badan mak dengan ayah. Memang badan mak ayah dia memang semangat. Anak je kecil. Dia makan semangat korang. Dia dah makan, dia tengok mak ayah dia makan ke, siapa-siapa makan. Ibu nak makan, ayah nak makan. Dia makan sayur, dia makan ikan. Anak Farah dia tak makan ayam. Letak di dalam ni lah. Rasanya macam first time Farah masak tahu banyak begini. Nampak tak korang? Farah letak dalam besin besar ni. Ya Allah. Macam kita orang ni, badan kita orang dah semangat bertahun, nak turunnya susah. Doakanlah mudah-mudahan anak Farah naik badan. Tapi jangan terbesar macam mak ayah dia lah. Susah nak turun. Dengan kaki sakit sebab ketinggian berat tu tak sesuai dengan ketinggian. Nak beraktiviti harian pun agak susah ya, agak terbatas. Tapi syukurlah setakat ni Farah boleh solat macam biasa, normal. Tu syukur sangat. Yang penting kita sihat kan. Susut pun tak nak terlebih susut pula. Farah pernah kurus, dah orang pernah cakap Farah macam mayat hidup awak. Farah pernah digelar oleh sebagai mayat hidup ya waktu Farah pudut. Ada yang kata Farah pudut Farah kurus yang amat. Farah jadi kurus yang amat tu sebab selepas pemergian arwah moyang Farah. Sebab Farah antara cicit yang rapat dengan dia. Sangat rapat.
arwah ni antara selain Umi Farah, arwah ni yang mengajar Farah. Farah start berpuasa penuh kalau tak silap Farah 6 atau ke 7 tahun, sampailah Farah cukup umur dah tak boleh puasa penuh tu kan. Faham kan? Dari dia lah. Selain daripada Umi, ayah Farah busy dulu, dia out keluar kerja luar kawasan dulu. Umi dengan ayah lah. Umi dengan arwah moyang ni lah banyak masa. Arwah ni dia tak paksa Farah untuk berpuasa. Umi Farah pun dia tak paksa. Kecil-kecil puasa, jangan tak puasa macam tu kan. Tak ada. Dia ajar kita kalau mampu puasa, kalau sakit jangan memudaratkan diri. Dia ajar macam tu. Farah ingatlah kan, orang ajar kita benda baik, kita akan ingat. Start daripada usia Farah kalau tak silap 6 ke 7 tahun. Pastinya sebelum 8 tahun lah Farah dah puasa penuh sampai Farah cukup umur. Arwah moyang ni dulu ajar kita orang solat, baca-baca surah ayat suci kan. Selepas arwah moyang Farah pergi, Farah memang terasa yang amat. Memang Farah selepas dia meninggal, betapa Farah rapatnya dengan arwah ni. Farah boleh tak makan selama seminggu tanpa rasa lapar. Farah minum air, makan pun untuk cukup syarat je. Untuk Umi suruh makan, ayah suruh makan kan, makanlah. Tapi Farah boleh tak makan selama seminggu tanpa rasa lapar. Mana Farah tak jadi kurus kering. Sebab tu orang kata Farah macam mayat hidup dah. Kurus kering, Farah kurus kering. Kalau kenderaan berat lalu sebelah, Farah tengah jalan balik sekolah dulu, boleh melayang lah dia punya angin tu. Kawan pun kata, Kang kau ni Kang melayang Kang, boleh terbang kau ni Kang, ni macam kertas, bukan papan pelewut lagi. Kawan kata dah macam kertas dah kau ni, aku tengok. Aduh, ya Allah. Allah, 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 Allah. Geram tau tengok tahu ni. Lagi pula yang dia gedi-gedi. Ni dah macam serap air sikit. Dia dah lama sikit ni. Kalau yang baru dia macam lembut-lembut je tu. Lembut-lembut macam ni, gebu-gebu je. Kalau dia keras macam ni, kuning ni, dia dah banyak serap air. Maksudnya dah agak lama jugalah tahu tu. Paksa juga beli, tak ada lain. Ya sayang. Ya sayang, ya sayang. Kejap boleh? Kejap boleh? Kejap boleh? Yahoo! Banyak. Ya, benar-benar. Jom. Kita nak menggoreng. Okey korang, kita nak menggoreng. Kita nak menggoreng tempe dulu. Tempe. Ni kalau korang tengok haul Farah, tak tahulah selepas keluar video ni ataupun sebelum. Ni yang Farah cakap, Farah beli mangkuk putih susu dekat Cheap to Shop. Ni tahun sebelum, yang pastinya sebelum PKP, sama ada 2018 ataupun 2019. Farah memang suka ambil yang tiada printed. Farah ambil putih susu kosong sahaja. Inilah dia. Dah panas tak? Okey, dah panas. Alah, Farah seriau lah sebab kuali ni dalam sikit.
Jangan. Terpecik. Tu kan dah terpecik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang lama-lama relax je kan. Dia menggoreng macam tak ada heran dia. Tu terpecik kita je. Mungkin Farah je lah kot. Korang pun steady je. Mengada. Ini Farah banyak mengada. Sakit korang sebab kulit Farah boleh ni tau. No. Kulit Farah kalau kena minyak panas boleh jadi ni sayang, parut kekal. Ya sayang. Dah, ibu dah solat. Ibu dah solat sayang. Dah solat. Nanti kalau ni Farah tengah goreng tempe, nanti kalau dah masak nanti Farah tunjuk, okey? Sebab Farah takut space tak ada, okey? Okey korang? Masak. Dah masak, kita boleh angkat. Tapis dulu. Minyak banyak. Farah kena beli penapis untuk sebelum letak dekat sini lah. Dah biar mudah. Betul tak? Ataupun penapis tu dia terus kau dalam ni kan. Dulu ada tapi alah dah rosak. Berat. Sudik tu beli dekat mana tu? Apa tadi? Tu sudik tu beli kat mana tu? Sudik ni Farah beli dekat ni. Dekat Mr. DIY. Dekat Mr. DIY. Tapi dia bukanlah putih susu. Dia macam putih-putih nak ke kelabu macam tu. Okey lah, cantik lah. Tak serabut lah kat rumah macam-macam warna kan. Lupa tau. Sambil-sambil ni Farah nak cakap. Farah pergi tu Iko hari tu beli barang perkakas rumah, barang anak Farah. Ya Allah, ada baldi warna hijau lembut, perkakas rumah, perkakas dapur warna hijau lembut. Geramnya Farah tengok. Geram sangat korang. Warna dia cantik, barakallah. Dekat tu Farah nampak hijau lembut tu dekat tu Iko Tanjung Minyak. Farah cakap dengan suami Farah, kata tak nak banyak warna kat rumah dah. Tak, saya cerita je. Saya tak beli pun warna hijau tu. Saya cuma menceritakan kegeraman saya sahaja. Begitulah ceritanya. Suami Farah dia suka warna hitam. Kita ni memang ada pelbagai warna kita minat, tapi antara yang kita minat macam Farah hijau, macam suami Farah hitam. Farah minat hitam juga. Farah minat warna-warna ada yang lain, tapi yang paling minat adalah hijau lembut. Lepas tu putih dan seterusnya warna-warna yang lain. Macam baju Farah jarang putih. Ada warna putih tapi jarang, sebab kita ni mudah sangat terkotornya baju. Kan? Jadi Farah favourite. Farah dengan suami sama je lah. Kalau beli baju hitam. Blouse Farah kebanyakannya hitam lah. Ada juga warna hijau lembut, ada juga warna biru. Warna yang suami Farah suka, Farah pakai lah. Tada! Nanti Farah tunjuklah yang lain pula. Okay?
Okey, kita nak goreng tahu banyaknya. Ya Allah, tetamu dah kat luar tu. Banyak. Temanlah Farah temanlah Farah. Banyak. Farah dah kecilkan api sebab kita nak masuk banyak. Nanti kan dia dah termasak dulu yang ada sebahagian kan, yang kita masuk terawal tu. Rasa macam Farah tak pernah masak tahu sebanyak ini. Kalau Farah ada kuali besar ni, Farah akan guna lagi ni. Tapi masalahnya tak ada. Senang dah kita masak sekali banyak. Sebab rasa tak best bila kalau orang dah tunggu. Orang bukanlah tunggu, tetamu. Tak adalah ni kan, tapi kita lah tuan rumah, tak sedap lah kan. Okey korang, nanti dia dah masak, settle Farah record, okey? Okey korang, sementara tunggu goreng tahu tu, kita potong dulu tahu lah. Timun kita, ya. Timun. Tak nampak Farah kan? Farah tunjuk tangan je. Sorry tau kalau tiba-tiba malap, okey? Sebab lighting, kalau tu bateri habis. Sebab lampu Farah yang dekat atas ni, dia sangatlah cepat habis. Boleh je Farah potong awal, tapi nanti tak nak tahu tu macam tahu tak nak timun tu rosak, tak nak dia jadi tak fresh bila kita baru potong macam ni. Sejuk-sejuk kan baby, hati-hati sayang. Ni pun kalau korang potong belum settle benda yang lain, simpan dia dalam peti dulu, peti ais. Tutup tutup tau. Sebab dalam peti ais tu macam-macam barang ada. Tutup. Tak tahu dah muat ke tidak. Ni besen ni Farah jumpa hari tu Farah pergi tu ikut Sungai Udang rasanya. Sungai Udang. Berapa Februari dah hari tu. Tapi Farah tak dapat buat vlog kat situ sebab memory card Farah penuh untuk kamera Farah tu. Handphone Farah pun dah macam-macam barang, tak transfer lagi korang. Mungkin Farah akan, sebelum Farah tunjuk barang-barang Farah beli tu Iko yang Farah bagi tahu korang ni, silap video ni naik dulu. Sebab handphone ni Farah guna kamera handphone. Jadi untuk nyah kan. Nyah kan apa ni? Space daripada penuh, kita nyahkan video. Bila kita upload kita dah boleh delete dah kan.
Sekejap Farah nak tengok tahu. Okey korang, yang gorengan pertama udah siap. Kalau suami Farah dia lagi suka lebih garing dari ini. Pakai tapis yang ni pun tak muat ni sebab banyak. Nanti dia dah toast. Dia dah letak bekas yang untuk kita bawa kat depan tu. Dia dah toast minyak kan. Letak bekas yang memang kita nak hidang kat tetamu. Sorry ya tetamu-tetamu. Lambat. Kita buat lambat. Gorengan pertama. Okey. Kita gorengan yang kedua. Kalau ada kuali besar senang kan? Sangat memudahkan. Memang kena ada lah kuali ke periuk. Periuk ada. Periuk besar. Di mana sesuai kan? Periuk legend. Periuk legend tu Farah buat masak sambal sotong. Sambal sotong apa tu? Yang warna coklat tu. Apa nama dia? Sotong apa tu ah? Dia coklat tu ada yang jenis kering, ada yang basah. Macam Farah favorite sambal sotong, sotong putih tu. Warna purple, putih purple tu. Farah boleh terima yang tu. Kalau yang sotong kering warna coklat, sotong kering, sotong basah, Farah tak pandai makan. Belum pandai makan lagi. Tahulah kenapa gitu. Masak boleh tapi makan tidak. Nanti ni dah minyak dia dah turun, kita boleh letak dalam bekas. Okey, nanti Farah sambung. Nampaknya tak muat sebab besen dia sangatlah comel. Jadi kita kena tambah lagi besen. Jangan risau, kita pakai penutup ni. Dekat Tuiko ada, dekat Shopee ada, dekat TikTok Shop ada. Nampak tak? Lepas tu simpan dalam peti ais. Jadi kita tak risau, dalam peti ais tu macam-macam ada. Jadi tak masuk bakteria-bakteria tu dekat dalam ni. Kalau ada bakteria. Pasal ada kan? Yuk je Farah ni bercakap. Okey korang. Timun yang kedua pun dah settle. Korang tengok bateri Farah ni. Bateri lampu Farah ni cepat habis. Dia dah malap dah. Farah baru je charge. Okey. Tada. Kita tutup. Simpan peti ais dulu. Okey. Lepas tu kita settle benda yang lain. Sayur lagi satu adalah sayur tauge. Okey, kejap ada orang call.